Assalamualaikum, apa khabar kawan-kawan? Selamat datang lagi ke dapur dan channel Acik. Hari ni Acik jalan-jalan ke rumah anak saudara Acik dan Acik terjumpa pokok petai belalang ni di hadapan rumah dia. Tengok subur pokok dia, buah pun banyak. Cantik-cantik buah dia. Teringat pula masa kecil-kecil dulu Acik cukup suka makan petai belalang ni. Acik akan petik dan ratah makan gitu je. Sedap kan kawan? Dia lemak-lemak rasa dia. Acik pun mula mencari buah-buah yang sudah cukup tua untuk Acik buat resepi hari ni. Banyak yang muda, tu yang kena pilih yang cukup tua. Yang macam ni. Okey, Acik nak tunjukkan isi petai belalang ni yang sudah cukup tua ataupun dah matang lah. Kita kopek dan keluarkan isi dia. Dia biji-biji halus macam ni. Memang rasa petai. Okey, jom kita mula memasak. Kita perlukan 1 biji bawang besar, sedikit ikan bilis, cili kisar. Kita perlukan juga sedikit belacan, bawang kecil, bawang putih. Ketiga-tiga bahan ni Acik akan tumbuk. Dan inilah dia bahan yang Acik sudah tumbuk. Dan inilah dia bahan utama, iaitu petai belalang yang Acik belum kupas lagi, dan juga sedikit asam jawa. Tidak ketinggalan minyak untuk menumis, garam dan serbuk perasa secukup rasa. Mula-mula Acik nak kopek ataupun kupas dulu petai belalang ni. Kita belah dan keluarkan isi dia. Okey, kita buat sampai habis. Dan inilah dia petai belalang yang Acik sudah kupas dan sedia untuk dimasak.
Bila minyak dah panas, mula-mula Acik nak goreng dulu ikan bilis. Acik nak goreng sehingga garing. Bila dah garing, angkat dan ketepikan. Okey, menggunakan minyak yang sama, Acik nak menumis bahan-bahan yang Acik tumbuk tadi. Dan juga Acik nak masukkan cili kisar. Acik nak tumis sehingga cili betul-betul masak dan naik minyak. Acik nak masukkan juga sedikit asam jawa. Okey, kita tumis lagi ya, kawan. Setelah cili betul-betul masak dan naik minyak, Acik nak masukkan isi petai belalang tadi. Acik nak masukkan juga irisan bawang besar dan ikan bilis yang Acik dah goreng tadi. Okey, kita gaul rata. Acik nak masukkan juga sedikit air. Akhir sekali, Acik nak masukkan garam dan serbuk perasa secukup rasa. Okey, kita gaul rata lagi ya, kawan. Alhamdulillah, siap dah menu Acik hari ini, iaitu sambal tumis dengan petai belalang. Okey, kawan, jangan lupa cuba ya. InsyaAllah sedap.